2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel I Nazrul di kedai Meli Kismis. Nazrul yang mana? Nazrul yang manis. Wih, konten apa kita nak buat ni? Ai, buat mana? Photoshoot. Bukan. Aduh. Selalunya kalau kat di sini memang kita buat photoshoot kan. Betul. Tapi kali ni kita nak buat konten dah bosan dah main dekat office betul tak? Ya, bosan sangat. Amboi, betul-betul tak suka office lah. Tak suka office. Kenapa? Hino kau. Tak Kalau korang tahu kenapa tak suka, korang tunggu Stay tune. konten yang akan datang. Alright guys, so sekarang ni kita dah berkumpul dekat luar ni dan kita nak main satu game yang fun. Kita just nak santai-santai. Macam biasa kita nak ada exercise juga kan. So konten apa kali ni adalah konten berkaitan dengan ayam. Ayam. Ayam, ada pun kena jaga anak ayam. Mirah dah. Mirah? Rindu lah. Alamak. Kelantan ni cyber. Nampak tak kat sini ada ayam? Serabut molek. Jadi benda ni kita akan letak dekat setiap kaki talent dan salah seorang kena cari. So dia kena pukul pakai apa tu? Pakai ni. Contoh dia. Gitu guys. Macam tu. Jadi Tapi dia tutup mata betul tak? tutup mata. So dia nak cari ni based on bunyi Based on ayam. dengar, Betul. So jom kita tengok game ni macam mana and kita prepare dulu kita punya ayam dekat kaki guys. Selalunya kaki ayam kan. Ini betul-betul ayam di kaki. So jom, let's go geng. Okay guys, so siapa yang akan cari dan siapa yang akan pakai ayam, kita buat lat tali lat. Okay, so jom. Lat tali lat lali lat tamplum. Kita tenduk kita pandang. Ini ada you. Ada lagi. Panik. Seorang je ke? Seorang je. Oi. Belum. Aku seorang. Ha? Tak. Okey, dah. Dia macam ni. Siapa yang dua sama tu keluar lu. Okey, okey. Terjadi. Okey. Putih ni tak. Okey, baik. Sama. Okey. Lali tamplum. Okey, aku Jadi. Jadi terus. Jadi terus. keluar lu. Tak mau cari aku nak ada ayam. Jadi terus lah. Sebab seorang je tadi. Ayam ada 4. Tak apa, ada banyak 8 ekor aku beli. So jom guys, Alpha yang akan mencari. So kita tengok kita ada masa tau. Kita ada masa dan kita tengok berapa banyak ayam yang Alpha dapat tangkap. So jom, let's go. Aduh. Ambil Bila cinta tak terbalas, janji hanya tinggal janji. Sakit hati yang kurasa. Sekian lama aku menunggu saat-saat bersamamu dan kini aku kembali. So guys, sekarang ni ayam pun dah di kaki. Sebelum Alpha di kaki, jom kita mulakan. Jom kita bunyikan ayam dulu. Ayam pelik. Cantik. Terkejut satu bangunan ni tiba-tiba ada ayam. So jom guys kita mulakan. Tapi sebelum tu kita kena tutupkan mata Alpha dulu. Mizan, tolong tutup Mizan. Okay. Mi tak nampak pun tu. Ya. Jaga tiang Okay. So kita punya guys, dengar guys. Amboi tak sabar nak jadi ayam. Amboi. Nanti jadi ayam dah mati. Ayam dah mati dah. Betul ke tu? Oh loh. So guys, kita punya rule simple je. Nampak tak ada garisan sini? Tak nampak. Tak nampak, ayah tak nampak. Apa tak nampak? Kita tak boleh lebih daripada garisan sini. Sini sahaja ke belakang Okey, boleh Okey guys, so jom kita mulakan. Let's go. Okay, sebelum kita nak mulakan, kita pusingkan Alpha dulu.
Pusing dulu. Apa pening-pening mana boleh? Tak boleh lah. Mana boleh? Pusing dulu. Boleh. Pusing dulu. Okey. Okey, dah. Okey, kira sampai 10 dulu. Sat pening. Kira sampai 10 dulu lah. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ai. Mal. Woi, tak ada. Tak. Weh, ni betul. Aku jalan, aku tak nampak ni. Batok. Weh, mana boleh bergerak? Barang ni. Weh, Ada batang tu. Tiang. Okey, jangan situ. Okey. Weh, ni tiang belah kanan kiri ya. Apa benda ni? Okey, jap. Okey, terhenti. Weh, benar weh. Okey, sini. Mana? Sini. Sini. Okey. Kita reset balik game. Dia ada waktu-waktu yang hampa tak boleh bergerak. Ai. Baru ada undang-undang ke? Bukan, Tadi nampak tak- macam susah. Memang susah. Hampa tak boleh berhenti. Ni, macam hampa kena satu tempat berhenti. So Jangan bunyi benda tu. okey, jadi hampa tak boleh lari. Ada masa-masa sahaja boleh lari. Allah. Rela duk tangan. Allah, masam kaki tu. So, kita ada set timer balik and then waktu-waktu yang tertentu sahaja hampa boleh berlari, okey? Okey. Kalau dia kata kena stop, memang kena stop kat situ je. Alright, okey. Okay guys, so 2 minit saja untuk kita punya game kali ni. Dan dia akan ada stop. Stop tu memang tak boleh bergerak lah. Okay, so jom kita mulakan 2 minit dalam kiraan 10. Aufa yang kira, let's go. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Memang mampu ya kali ni. Aku tak berak lah. Ni ayam. Dah cekat dah lah. Dah tekok. Dah tekok ni. Stop. Okey, aku dengar. Stop. Stop. Itu batang. Ya boy. Batang. Tak lah. Dah lebih. Pusing. Batang. Batang. Oh, batang. Stop. Jangan gerak Start. Sing. Hai. Di mana bumiku pijak, di situ langitku junjung. Hai, mak kilau. Oh, depan ramai, Bom gili. Mana tu? Sabar. Ada lagi kau ni? Dah. Mati dah kelak. Ni mati ya ni? Mati dah. Okey. Hai. Start. Apa dia ni?
Tak bunyi ayam pun. Kecoh. Tak tu. Masa dah habis. Tapi tadi Faiz kena lah. Faiz kena ke? Alright guys. Okay. Siapa yang kena? Ha? Penat tu. Rasa siapa yang kena? Tak tahu tu. Tak tahu. Tak tahu. Tak nampak. Okay guys, so Alpha berjaya menang. Ayam, diam ayam. Alpha berjaya mendapatkan 3 ekor ayam. Siapa ayam apa tu? Yang pertama aku. Ada pula tengok. Ay, nampak ke? Kata main jujur. Kata jujur. Okey, ayam yang kedua adalah Wani dan ayam ketiga adalah Faiz. Okey. So, memandangkan saya orang yang pertama yang keluar tadi, jadi sayalah yang kena memburu ayam. So, jom, let's go gang. Okey Nazrul. So time hang pula mencari. Macam biasa rule dia tetap kak. Dia ada berhenti, dia ada boleh start dengan stop. Okay. So dalam kiraan 10 hang yang kira. Silakan Nazrul. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sikit gitu. Ay, mana ayam ni? Ha. Okey, menyerah. Okey, cakap dah. Mana bunyi ayam ni? Aduh, dengar juga tu. Weh, ni lah mana orang Malaysia. Mana ni? Oh, diam. Dua orang je. Siapa dia? Seorang lagi? Betul ke? Aku tengok apa. Okay guys. So sekarang ni saya berjaya menangkap 2. Okay. Ayam jantan kita dah ada. Kita nak ayam perempuan pula. Ayam betina. Betul. So jom guys. Let's go. Alright guys, so sekarang ni giliran ayam betina pula untuk Uish. Anak penyu ni, anak penyu. So kita tengoklah berapa banyak dia boleh tangkap ayam-ayam yang lain guys. Dalam kiraan 2 minit, dalam kiraan 10, Kis kira, let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, wasa. Bunyi lah ayam. Bunyi ayam. Dah boleh
Bunyi ayam weh. Jangan jinjak. Jangan jinjak. Stop. Siapa stop? Kiss ke? Weh, ni kat mana dah ni? Weh. Weh, awak duduk ke? Okay, start. Lari. Weh, tian. Tolong. Sekejap. Oi, lagi santai kawan. Weh, sumpah tak tengok weh. Weh, boleh. Weh, bunyi. Sing. Sekok tak dapat gini. Ya. Sekejap. Masa habis. Caca je start jap nak tengok. Hei. Jauh. Kiss tak berjaya lah. Weh. Aduh. Weh, dah cukup lah. Okay guys. So, Kiss tak berjaya. Sekok pun next kita pergi pula. Pika. Yes. Jom. Kaki Pika lagi kat ketek weh. Tak apa. Pika cari sambil Pika pijak je. Jom, let's go. Alright guys, so sekarang ni kita just nak tambah lagi round. Tapi kali ni kita nak main ada team. Yes. So mana kata yang memburu ni dia akan ada satu Kodak. Dia akan ada satu kondak yang bagi arahan. So siapa yang tolong Pika adalah Kiss. So jom, let's go geng. Alright, 2 minit dalam sabarlah. 2 minit dari sekarang. Jadi Pika dah boleh kira 10. 1, 2, 3, 4, 5. Dalam kotak hijau saja. 6, 7, 8, 9, 10. Kotak hijau je. Siapa tu? Dah kena kan tu? Kiss bagi jarahan, Kiss. Siapa tu? Dekat. Siapa ni? Dah kena kan? Dah cukup lah. Bagi arahan je dia. Siapa? Kena dah. Okay, dah bayar. Tak lain. Kanan. Lagi, situ lagi. Cukup. Mana lagi? Kisah cakap lah. Kanan sini. Okay, belakang. Okay. Sing. Hampir. Sing. Belakang kanan. Kanan, babe. Jap. Straight. Kiri. Bukan. Bila nak stop? Okay, depan. Straight. Bawah. Sikit.
tujuh tiga. Mana? Kanan. Straight. Kanan, kiri. Sikit kiri. Kiri. Ni macam lari je. Okey, dah masuk. Okey, kuat sikit. Sikit. 你看我是为了痛，是为了痛，一路白头。你会不够，你会脆弱，忍受折磨。 Dapat ke semua? Okay guys, kita ada last round. Siapa yang nak jadi ayam? Siapa yang nak jadi pemburu? Okay, Aik ni pemburu lah. Okay, Aik perlukan bantuan ke tak? Perlu. Aku tolong. Okay. Okay. So guys, saya akan tolong Aik untuk dapatkan semua ayam yang dalam ni. So jom, let's go gang. Baik, kunci pintu ni ya Allah. Berdansa sore hariku, sejiwa alam dan duniamu. Jangan tak rambut aku. Rambut aku. Ketat je. Okay, jom. Okay, bangun. Ayam bangun. Mana sini? Sabar. Okay. Alright guys, so jom kita mulakan 2 minit bermula daripada 10 saat yang Aik kira. So jom, let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, straight. Ayam bunyi, ayam. Sini. Dalam ni. Ha. Ni, sini. Ha, cantik. Ha. Sikit lagi tu, depan lagi. Depan lagi. Pam kali. Ha. Pam. Kanan. Belakang. Ha. Jalan tu. Jalan. Ha. Sikit lagi. Stop. Okey, ha. Straight kanan. Kiri. Okey, straight. Bawah. Kanan. Straight. Ya Allah, lengai lah dia ni. Mana bos? Depan. 2 orang tu. Pom bagi. Pom. Sikit lagi. Ha, tibai. Pom, tibai. Ha, lagi. Tibai. Ha. Bawah pula. Lah. Kiri. Kis keluar. Kita kena. Betul. Belakang. Okay, relax. Relax, jangan pukul lagi. Kiri. Straight je weh. Straight ada 2 orang. Straight. Tibai. Pom. Bawah. Pom. Kanan sikit. Kanan. Pom. Bawah. Ai. Ada. Straight ya. Situ ramai. Boh. Ramai tu situ. Straight. Boh. Situ. Mana? Kanan. Wah. Sing. Penat bos. Habis. Oi, baik tu Aik. Siapa yang pilih beri? Jom guys, kita pergi ke last round. Aku nak ni 2 orang cari ya. 2 orang Okey, kali ni mana? kita bagi Faiz dan juga Wani yang cari. So jom, let's go gang. Faiz, where are you? Here in your heart. Oh my god. Okay, alright. Okay guys. Mana Faiz? Okay, alright. Faiz? Siapa lah. So guys, sekarang ni kita nak pergi ke last round. Faiz dan juga Wani. So dia yang akan mencari dan juga memburu ayam-ayam. So jom, let's go. 2 minit dalam kiraan 10 saat. Bermula dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Pasal hijau. Oh my god. Ada orang berjalan. Bapak Baik, keluar lah. Dah kena keluar. Dah kena lah. Dah batang. Dah. Okey. Jalan. Belakang depan tu. Benar tak Ozzy tu. Weh benar. Apa saya faham ni? Ada apa kita? Pening weh, sumpah pening. Penting. Stop. Okay. Minta kejap lah ni. Pika. Minta kejap ni pika. Kau dapat berapa? Wani, kau dapat berapa? Wani, kau dapat berapa, Wani? Tak tahu. Lupa tak tahu. Tipu ni. Okey, kita tahu ni okey lah. Pernah. Aku kat mana? Aku weh gila. Weh aku. Oh sini. Okay guys, so macam syok pula no dua orang mencari kan. Apa kata kita dua pula cari? Boleh, tapi aku tak mau ayah ni. Aku nak depa bunyi sorak. Depa panggil, "Bos." Okay. Ayah buat tak bunyi dah. Betul, depa tak bici ke? Okay, so jom. Let's go guys. Okay guys. Saya akan tutup mata dan saya dengan Ufa dah bersedia. Apa semua dah ready ke belum? Okey, so mereka akan sebut bos. So, 2 minit dalam kiraan 10 saat bermula dari sekarang. 9. Tak ada, dah jom. Tak ada bohong. Baik bunyinya. Aku. Mampu hampa otak ni. Gelak, lama dah kena. Tak, weh, bu. Aku. Cameraman pula. Weh, kena semua dah. Kena semua. Aku buka mata, kena semua. Cantik. So guys, siapa yang paling kena paling sakit tadi? Apa dia? Ya ke? Apa dia? Ya. Sakit tak? Tak apa lagi sakit.
Okay lah guys. So itu je lah konten kita untuk kali ni. Harap enjoy konten ni. Jangan lupa like, comment and share. And jangan lupa support kami semua. And boleh pergi tengok juga kat konten AI Alpha guys. Hui, mengah tu. Betul. So kita jumpa pada next video. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.